Namakan semua negara Eropah. Kita start dengan Finland, Sweden, Norway, Iceland, Denmark, Germany, apa lagi je? Netherlands, Belgium, Luxembourg, UK, Ireland, France, Spain, Portugal. Lepas tu sebelah Germany, Poland. Tepi tu sikit Russia, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, Moldova, Czechia, tolak kau je, Slovakia, Hungary, Romania, naik atas balik Switzerland, Austria, Slovenia, Italy, Croatia, Bosnia, Serbia, Bulgaria. Lepas tu ni tak ingat, Kosovo, Albania, ke bawah sikit, Monty, North Macedonia, Greece. Sekarang tinggal negara kecil, Andorra, apa lagi tu, Monaco, Liechtenstein, San Marino, Vatican City. Okey, dah betul. Apa lagi last? Oh, Malta. Nice.